Ukraine akan memulakan rundingan untuk menyertai Kesatuan Eropah pada 15 Jun. Tetapi ini tidak bermakna integrasi yang mudah akan berlaku dalam masa terdekat. Untuk menyertai Kesatuan Eropah, negara-negara calon mesti mematuhi apa yang dipanggil kriteria Copenhagen. Ia merupakan satu set parameter ekonomi dan kedaulatan undang-undang yang mesti selaras dengan negara-negara Eropah yang lain. Antara kriteria tersebut ialah penghormatan terhadap hak asasi manusia, institusi demokratik dan sistem ekonomi pasaran. Pendekatan Ukraine kepada Kesatuan Eropah telah bermula sejak awal tahun 2000-an. Dan bahkan Putin baru-baru ini telah mengenal pasti saat itu sebagai detik penentu bagi kemerosotan hubungan dengan Rusia. Dan sebagai salah satu motivasi yang telah mencetuskan perang semasa ini. Langkah Ukraine menjauhkan diri daripada sfera pengaruh Rusia dan mendekati paksi Eropah Amerika Syarikat adalah sebab mengapa Ukraine kini sedang berperang. Selepas fasa persediaan yang panjang, Ukraine telah memohon untuk menyertai Kesatuan Eropah 4 hari selepas ia diserang oleh Rusia. Sejak itu, idea untuk menerima Ukraine ke dalam Kesatuan Eropah telah menjadi isu politik yang penting, khususnya untuk menunjukkan solidariti Eropah terhadap perjuangan Ukraine menentang pencerobohan Rusia. Beberapa negara anggota telah mendesak untuk satu prosedur khas kemasukan bagi Ukraine yang boleh mempercepatkan proses tersebut. Manakala Hungary, pimpinan Orban, menentang sebarang percubaan integrasi yang mungkin. Sejak Orban kalah dalam pilihan raya, Perdana Menteri Magyar yang baharu telah mengubah haluan dan menarik balik veto, membuka jalan kepada kemungkinan kemasukan Ukraine, tetapi masih perlu mematuhi kriteria yang diperlukan dan mengikut tempo yang sewajarnya. Integrasi Ukraine ke dalam Kesatuan Eropah akan membawa kelebihan, terutamanya dalam kerjasama dan inovasi dalam sektor ketenteraan serta kredibiliti politik Kesatuan Eropah. Namun, akan ada juga banyak masalah. Selain daripada situasi peperangan dan kemerosotan hubungan dengan Rusia, Ukraine berisiko menyerap sebahagian besar dana Eropah memandangkan keadaan ekonominya yang sangat rumit. Selain itu, Kiev adalah antara pengeksport barangan pertanian terbesar di dunia dan kemasukan ke pasaran Eropah akan memberi tekanan hebat kepada para petani dari negara anggota lain yang mungkin tidak mampu bersaing. Selain itu, Ukraine masih mempunyai banyak perkara yang perlu dilakukan dalam usaha memerangi rasuah dalaman dan banyak pembaharuan yang perlu dilaksanakan sebelum dapat menyelaraskan diri dengan negara anggota yang lain. Namun begitu, perlu diambil perhatian bahawa pada masa ini, Kiev sudah banyak bekerjasama dengan Kesatuan Eropah dalam pelbagai sektor. Pendek kata, integrasi Ukraine mungkin semakin hampir, tetapi pastinya masih belum dalam masa terdekat. Dan anda, apa pendapat anda? Seperti biasa, maklumat lanjut boleh didapati di ruangan komen atau di ruangan deskripsi.